Kepada player-player LCV2, V3, korang nak combo motor valet, korang tengok video ni sampai habis. Okay guys, hari ni kita dah mendarat combo untuk player-player LCV2, V3. So, untuk combo ni, apa barang saya bagi kat korang? Saya bagi cover set biru GP sabit. Okay, untuk cover set ni, stiker dah siap tanam, dah siap clear 2K. Fitting dia jangan cakap memang cun-cun. Saya bagi sekali dengan lampu zipat original, baru cerah masa depan korang. Item seterusnya, semestinya kita bagi hot item dekat kedai kita. Inner hitam kilat diamond, original HLY. Korang akan dapat A to Z. Ekor belakang, cover rantai, cover exhaust, semua saya bagi kat korang. Untuk barang suspension, apa barang saya bagi? Saya bagi Ford Espada, katil standard dalam weight 1.5 inci. Okey, untuk bahagian mono pula, saya bagi mono NLK. Untuk NLK, kita ada 3 saiz. 205, 203 dengan 200mm. Warna biru. Cover set dah lawa, inner set dah merelip, barang suspension dah on top. Ni, saya bagi sport rim Legenda Limited warna putih, Enkai Okey, saya bagi sekali dengan disc Magic Boy warna biru saiz 245mm untuk korang. Untuk combo ni, kali ni saya bagi sekali dengan tayar Zentrack. Okey, tayar ni untuk hujan panas memang sesuai lah untuk daily use. Okey, tayar kita bagi 70-90 depan dan 80-90 belakang. Korang boleh tengok cutting dia macam mana. Motor dah lawa. Ni, brake system takkan standard. Ni, saya bagi caliper Brembo M3 4 port depan dan saya bagi caliper Brembo P34 untuk belakang 2 port. Okey, saya bagi sekali dengan hose brake RS8 warna purple depan belakang untuk korang. Item yang saya add on dekat korang, apa barang saya bagi? Saya bagi Master Pump Superfly original by Project X. Last kali saya bagi hard sprocket Magic Boy full CNC dengan sprocket guide full CNC untuk korang. Item terakhir, semestinya kita bagi skru full set Salaya untuk korang. Saya bagi sekali washer biru. Kalau korang tak nak pakai washer pun tak ada masalah. Korang tak payah pening-pening nak pakai skru apa, nak cari skru apa. Ni, saya dah bagi sekali original Vietnam. Okay guys, untuk combo ni, berapa saya bagi kat korang? Saya bagi dengan harga RM5,696. Siap pemasangan, siap post. Sabah, Sarawak, tak ada masalah. Okay, so korang yang mana berminat dengan combo ni, korang boleh walk in saja di Suria Garage Setia Alam. Okay, jangan lupa like, follow, komen and share. Korang nak tahu combo apa pula lepas ni? Korang boleh komen kat bawah. Ciao!